Selamat pagi. Hari ni kita dorang pergi Jong sana. Kita dorang aktiviti hari ni menebas lah pohon, pasang pohon sawit, anak sawit sini. Baru dia 3 tahun lebih lah guys, tak besar. Ini yang sebelah ni dekat parit ni memang besar. Tengok rumput pun sudah panjang guys. Habis dah kita clear sekeliling pokok sawit, baru kita spray lah. Lepas spray baru kita bagi baja lah guys. Okay kan, let's go. Saya jalan kaki guys. Dia seorang bawa. Sebab ni kawasan ni dia punya jalan tak cantik guys. Itu hari diorang tak tahu ikut jalan sini rosak. Jalan rosak lah. Mula-mula memang rata kat sini. Dia bawa sawit dia jadi rosak lah. Tak apa lah guys. Dia janji kita boleh keluar sawit cukup lah. Dan kali lah kita bagi cantik-cantik. Kalau dah ada tinggi ni cantik lah guys dia. Jalan ni rata lah, tak apa. Okay guys, kita on the way ke atas sana. Hari ni potong rumput macam ni lah, buang clear sini. Nanti baru spray biar lama sikit. Kalau tak spray nanti jadi sekejap dia dah bagi baja, sekejap tumbuh lagi rumput. Apa guys, tapi saya bagi tipis lah, tipis spray rumput, nanti spray racun. Ni kita dorang sini masih macam banyak rumput lah, macam hutan lagi. Baru 3 bulan guys, dah tumbuh balik cepat guys rumput sini. Tu hari saya buat jalan sini biar senang bawa motor pergi sana, bawa barang. Kita dari atas sana lah start sampai bawa pergi sini. Nah, dari sampai pergi sana lah, pondok sana lah. Okay guys, kita pergi sana dulu. Ada rumput-rumput dia, tak apalah guys. Rumput macam ni tak apa, jangan yang serupa macam tu. Tak tahu lah rumput apa ni, macam cepak, letup, daun letup cepak macam tu lah. Naik-naik, nanti dia buang lah, Aden buang. Nanti Aden buang, dia tarik-tarik. Saya potong rumput sini lah, bawah aja. Okay guys, start lah. Okay Dan, turun Dan, barang-barang turun dulu. Okay guys, kita rehat dulu. Ini dia punya mata pisau ni, dia punya mata mesin ni dah kumpul guys. Saya nak asah dia pakai ni lah. Cara mudah lah guys, pakai mesin rumput sendiri lah. Kita juga ni robot seperti itu dulu.
dia punya start kena masak. Kita dulu lah. Kita kena masak. Kita kumpul guys. Dah biasa. Sekarang mudah lah pakai ni. Pakai mesin ni. Kalau tak pakai tangan, betul guys. Dah kita potong rumput, lagi tambah lagi asal pakai tangan. Batu perata, lagi ni lah, lebih lagi lah. Kalau pakai ni, okey. Pakai yang ni, okey. Kena pandai-pandai lah pakai asal ni. Takut dia punya spark kena mata. Kalau kena mata, oh tak kira. Bagus kita pakai ni. Pakai ni. Okay. Okay guys, kita buat dengan cara betul lah. Kita bagi akar dulu, baru kita bagi view dia punya merah yang udah siap. Okay guys, kita terus lah. Okay, tajam ni guys. Tajam. Okey lah. Pompa sudah ada guys. Pompa sudah ada. 4, 1, 2, 3, 4. Okey. Cukup lah guys. Tajam sikit lah. Kau di mata. Batu basah. Dah siap. Dah asah dia punya mata pisau lah, mata enjin. Minum air dulu lah, dahaga guys. Ngopi dulu. Ngopi dulu guys. Mana dia tadi? Syok betul dia punya. Enjin dulu. Kita nak ngopi dulu guys. Tak tahu jam berapa sekarang. Pukul berapa sekarang? Aden. Tengok Aden. Ni kuat. Tak. Kopi lo. Ini kopi guys. Ya, ngai lo. Ngai lo.
dulu lah. Xin mấy cùi kìa. Tí. $1 $10 $10. Ya, beda. $3. Kita start balik guys. Pak ini baru kita rehat lah. Habis sejam setengah lagi. Oke, Adem tak pergi sana. Buat ke sini lah. Habis sini baru pergi sini lah. Oke guys. Guys, saya nak beli plug dulu. Plug dah tak tahu lah. Engine susah nak start guys. Dan dia tengah ni lah buang daun akar yang bertali-tali tu. Dia seorang lah. Saya beli plug dulu dekat kedai. Sekejap mati guys. Sekejap mati. Dia punya engine sekejap mati. Macam ni kerja pun lemah. Tahu lah pasal daripada minyak ke dia punya pelak ke dia masalah. Ya, sekejap mati. Okay guys, kita doain di pelak lah. Okay guys, kita pindah ke poin sebelah kanan dulu. Kita takut kita ini cepat saya kebun buah. Ada kebun sawit ni, kebun buah kita. Rumput pun dah naik. Minggu ni, hujung minggu, hari Sabtu lah kita potong rumput kat sini. Okay guys, kita pergi
kedai dulu beli pelak. Sudah mungkin dia hangus lah. Dia punya pelak tak kuat mungkin. Dah lama dah. Guys, kita dulu. Pelak. Ya. Baru. Ya. Itu tengah hari tu. Okay guys, kita dorang makan-makan dulu. Kita cari guys. Nak masak. Okay, kita masak lagi sup dulu guys. Okay, tunggu jap. Tak, kan tadi. Tak. Cukup. Habis gas dah. Oh, besi penitik je dah. Dah. Tek. Kita tengok nak mati lah. Lama-lama kena tu ada nemu besi penitik ya. Dah lah. Tek info tu ah. Tek. Ngaden. Ya. Ada mie lifah. Kita ada mie lifah pedas ya. Pamit cabai itu. Sorry. Sup. Masak mie lifah. Dah habis ni tempo. Ada kelak senaknya ke? Cuci dulu. Okey. Daun pucuk cepak guys. Kita buat sayur. Cuci dulu. Tadi saya ambil cari pucuk ubi, tak ada guys. Itu hari dah ambil. Kita orang sudah ambil. Kita pakai pucuk cepak. Pakai sayur-sayur dia. Cepat. Manis guys. Kuat sikit. Okey, air sudah mendidih. Kita masuk Maggi. Okey guys.
tulul. Mana tulul? Ni. Tak guys. Tabar guys. Tabar. Boleh lah. Kasih kita bagi ni. Mau masam sikit. Biasa asam sikit. Ya. Manis guys. Masin. Oke guys. Kita nak makan guys. Biar itu ini. Di sini dah. Ada pinggan lagi. Kita bongkar sini dulu. Jom kita makan. Kita bagi ini. Bagi dia masam-masam sikit. Oke, makan. Oke, kita dorong makan guys. Oke, doa dulu. Sudah lapar din. Kak makan kari, si dan tente. Kak makan kari. Dalamnya tubang. Ay, mana? Kasih lupa. Sudah kita makan itu. Oh, namai. Tulang ansang. Sampai itu kita. Oke. Macam guys. Enak din. Enak. Ya guys. Ikan kembung masin guys. Ikan kembung masin. Cili-cili. Ada sayur lagi, cepat lagi. Memang sedap guys. Belakang ni pokok durian. Tahun ni memang tak berbuah dia guys. Tahun ni dia tak berbuah. Pokok dia ni. Yang lain, orang lain semua ada buah. Pokok kita tak ada buah. Tempat kita orang yang tak ada berbuah tahun ni. Pokok dia besar, tinggi. Tak apalah guys. Mungkin tahun depan kah dia ada buah. Tahun lepas ada buah lah. Banyak buah. Sebelah sana pun ada. Ni. Dia punya buah sikit je. Tu hari bunga lebat. Banyak gugur. Kurang buah dia. Okay guys. Kita sambung makan guys. Tambah Den. Tambah.
Malu-malu Adin. Siap guys, siap makan. Kita rehat dulu. Cukup time kita sambung balik lah kerja. Saya pakai ini 3 tahun, 4 tahun dah guys. Baru saya tahu ada dia punya ni. Pakai ni. Selalu saya pakai ni. Biasa saya pakai lighter. Mana lighter saya tadi? Selalu saya buka ni on. Saya buat macam ni. Pakai lighter. Sekarang ni saya dah baru perasan boleh pakai, tak payah pakai lighter guys. 3 tahun saya pakai. 3 tahun 4 tahun. Aduh, teruk betul lah. Okay, bagi kuat sikit. Good. Okay, kita pakai ni ya. Kuat sangat. Maju dia guys. Tadi baru saya start aja. Boleh. Sekarang tak boleh. Aduh, merajuk lah. Merajuk dia guys. Lah. Pasalah. Pakai liter jugalah. Dia sedang merajuk. Saya on pun tak boleh. Tadi dia okey. Kena prepare lagi guys. Ni okey. Okey. Tak apalah. Okey, kita dah tukar baru ni guys. Kita dah lepas makan tadi, rehat. Kita sambung balik lah. Okay guys, mesin kita pun sudah kita rehat dulu guys, minum air, betul-betul kuat panas guys. Adin dia tengah buang daun-daun pelepah, dekat pelepah dia tu, macam-macam, macam tu, tu yang banyak tak tahulah. Dia pandai ni melompat-lompat dekat dahan dia punya pelepah.
Tidak cantik guys. Kalau buang-buang baru dia nampak segar balik lah. Minum air lah Den. Minum air. Hangat. Panas-panas. Kita minum air dulu guys. Rehat-rehat lah. Santai-santai dulu. Relax tu. Lepak-lepak dulu. Lepak-lepak. Lepas tu baru sambung balik. Kita santai-santai je lah guys kerja sini. Tak boleh mengejut. Tak boleh laju. Tak boleh ni push. Agak-agak letih. Rehat, minum air. Tak terasa lah. Macam ni lah pekebun. Kalau belum dapat hasil dia. Tak tahu berapa dah baja dia makan sini. Nanti dah buang dia punya daun-daun, akar-akar daun tu. Dah potong rumput bawah sekeliling. Baru spray lah. Senang spray dia. Minyak pula. Racun tak banyak lah pakai. Racun tak banyak pakai. Lepas tu dah lah spray agak sebulan, 1 minggu. Baru bagi baja lah. Baja tak lama guys. Setengah hari dah habis tu. Nantilah kita projek kat sini kita dorang. Saya beli baja campur guys. Baja buah dengan baja subuh. Biar dia ada bagi buah sikit. Okay guys. Kita rehat dulu. Okay. Dah dekat sejam juga ke lah. Kita orang rehat. Pasal panas sangat guys. Kita dorang sambung lagi lah. Kerja Adin dia buat kerja dia, saya buat kerja saya lah. Okay guys. Saya potong rumput dekat sebelah sana. Ada 3 pohon. Daripada sini 4 pohon lah sana. Adin pergi sana. Dia buang-buang daun-daun akar-akar kayu tu guys. Kayak akar-akar rumput tu. Okay. Kita start kerja semula guys. Kering air dia guys. Tinggal sikit lagi. Pasal tak ada hujan. Kering lah.
tengah letih guys. Takat ni kita punya video lah. Belum lagi tu. Cukup jam. Kita nak balik lah diorang. Lepas besok sambung lagi, lusa sambung lagi. Okay guys. Banyak letih oh. Sikit, sebelah sini sikit. Ni banyak lagi guys. 3 hari 4 hari. Mungkin siap lah. Okay guys. Itu saja daripada kita dorang. Then next video kita jumpa lagi guys. Jangan lupa like, comment. Bye.